Salam sejahtera dan salam bahagia pelajar-pelajar sekalian. Apa khabar pelajar-pelajar di luar sana? Cikgu sangat berharap anda semua sihat sejahtera. Terima kasih kerana menonton ITTV. Saya Cikgu Siva akan mengajar topik sejarah untuk tingkatan 4. Baiklah pelajar-pelajar, tanpa melengahkan masa, mari kita lihat topik yang kita akan belajar pada hari ini iaitu kemunculan tamadun di Asia Tenggara. Tamadun awal di Asia Tenggara. Pelajar-pelajar sekalian, bab kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Mari kita lihat apakah sinopsis untuk bab 3 yang kita akan belajar sebelum kita mendalami topik tersebut. Sinopsis bab 3. Tamadun awal di Asia Tenggara. Kerajaan agraria. Kerajaan maritim. Pengaruh agama Hindu dan Buddha. Berdasarkan sinopsis itu tadi, cikgu harap pelajar-pelajar sudah tahu apa yang pelajaran ataupun apa topik yang kita akan belajar dalam bab 3. Seperti mana pelajar-pelajar telah ketahui umum di bab 1 dan bab 2, kita belajar tentang tamadun awal di dunia. Untuk bab ketiga ini, kita akan bincangkan lebih dalam bahagian kerajaan-kerajaan yang wujud di Asia Tenggara. Baiklah pelajar-pelajar, tanpa melengahkan masa, mari kita lihat bahagian pengenalan kerajaan awal di Asia Tenggara. Kemunculan tamadun awal di Asia Tenggara dapat dibuktikan dengan kewujudan kerajaan-kerajaan awal di Asia Tenggara. Berdasarkan kepada gambar yang ditayangkan di kaca TV anda pelajar-pelajar sekalian adalah peta kedudukan kerajaan awal di Asia Tenggara. Baiklah pelajar-pelajar, sekarang cikgu akan huraikan apakah jenis-jenis ataupun bentuk-bentuk kerajaan yang pernah wujud di Asia Tenggara. Kita mulakan dengan Tanah Besar. Sebagai contoh, kerajaan yang pernah wujud dan dikenal pasti adalah seperti Funan, Chinla, Angkor, Sukhothai dan Ayutthaya. Manakala di Kepulauan Melayu, kemunculan kerajaan-kerajaan awal seperti Kedah Tua, Gangga Negara, Langkah Suka, Sriwijaya, Majapahit, Singasari dan Mataram. Pelajar-pelajar sekalian, cikgu ingin tujukan satu soalan kepada anda. Persoalannya sekarang, bagaimanakah pakar arkeologi boleh mengenal pasti akan kewujudan kerajaan-kerajaan yang dibincangkan itu tadi? Bagaimana pelajar-pelajar? Bagaimana kerajaan-kerajaan awal yang wujud di Asia Tenggara ini dapat dikenal pasti oleh pakar-pakar sejarah? Ya pelajar-pelajar, untuk menjawab soalan tersebut, mari kita lihat huraian seterusnya. Bukti kewujudan telah dapat dikenal pasti dengan penemuan artifak arkeologi dan sumber bertulis. Malah, tapak-tapak peninggalan sejarah telah banyak membantu untuk mengenali kerajaan-kerajaan yang pernah wujud sebelum ini. Berdasarkan kepada gambar yang ditayangkan, adalah sumber bertulis manuskrip Champa mengisahkan sosio budaya masyarakat Champa pada awal abad ke-18 yang dikaitkan dengan sumber bertulis. Salah satu artifak yang pernah dijumpai di Lembah Bujang, Kedah, berdasarkan kepada gambar yang ditayangkan pelajar-pelajar, itu adalah contoh penemuan artifak arkeologi yang dikatakan ataupun dipanggil kepala kala. Sumber dari China membuktikan bahawa kerajaan Funan telah wujud pada pertengahan abad ke-3 Masihi. Pelajar-pelajar sekalian, sudah semestinya penemuan artifak arkeologi dan juga sumber bertulis telah menyebabkan kita mengenal pasti kewujudan kerajaan-kerajaan tersebut. Dengan kata lain, bukti-bukti ini telah mengukuhkan lagi bahawa kewujudan kerajaan-kerajaan ini telah wujud di awal ataupun di kerajaan awal di Asia Tenggara. Mari kita lihat huraian seterusnya. Bukti artifak arkeologi. Penemuan seni arca Amaravati yang menunjukkan ciri-ciri seni arca unsur Hindu-Buddha. Langgamnya dipengaruhi atau menyerupai langgam Amaravati di India. Berdasarkan kepada gambar yang ditayangkan, ciri-ciri seni arca unsur Hindu-Buddha.
Pelajar-pelajar sekalian, berdasarkan kepada gambar yang cikgu tayangkan itu tadi adalah contoh bagaimana wujudnya pengaruh agama Hindu-Buddha dalam seni bina dan dengan kata lain, kewujudan kerajaan awal di Asia Tenggara. Mari kita lihat huraian seterusnya pelajar-pelajar. Hubungan serantau. Hubungan perdagangan di antara kawasan pertempatan awal sudah mula wujud sejak zaman logam lagi. Bukti artifak arkeologi. Artifak gendang gangsa Dongsun dari Dongsun Vietnam Utara di Batu Buruk Terengganu, Sungai Tembering, Sungai Kelang, Indonesia dan Burma. Gambar yang ditayangkan di kaca TV anda adalah penemuan artifak gendang gangsa dan juga loceng gangsa. Hubungan perdagangan dengan Rom, persamaan artifak manik yang dijumpai di Kuala Selinsing, Kota Tinggi dan Muar, Pantai Barat dan juga Selatan Siam. Cikgu telah huraikan bagaimana kewujudan artifak arkeologi di tempat-tempat ekskavasi telah membuktikan bahawa kerajaan-kerajaan awal di Asia Tenggara telah wujud. Dengan kata lain, buat masa sekarang pelajar-pelajar sudah tahu betapa pentingnya penemuan-penemuan ini. Sebab itulah sejarah itu perlu kita hargai dan nikmati betapa pentingnya kepada kita pada hari ini. Baiklah pelajar-pelajar, cikgu sudah huraikan berkaitan dengan pengenalan kerajaan awal di Asia Tenggara. Tak sah kalau kita mengenali lebih mendalam apa pula jenis-jenis kerajaan yang wujud di Asia Tenggara. Mari kita lihat huraian seterusnya pelajar-pelajar. Berdasarkan kepada gambar ataupun carta yang ditayangkan di kaca TV anda pelajar-pelajar, adalah dua bentuk kerajaan awal di Asia Tenggara, iaitu kerajaan agraria, kerajaan maritim. Pelajar-pelajar sekalian, itu adalah dua bentuk kerajaan yang wujud di Asia Tenggara. Sekarang cikgu akan huraikan satu demi satu untuk ciri-ciri bagi setiap kerajaan yang telah wujud. Kita mulakan dengan kerajaan agraria. Kerajaan agraria. Berdasarkan kepada gambar raja yang ditayangkan di kaca TV anda adalah sinopsis ataupun ciri-ciri kerajaan agraria, iaitu lokasi, kawasan tanah subur, kawasan pedalaman, kemahiran, membina empangan dan terusan, ekonomi, berasaskan pertanian, mengutip hasil hutan, menternak binatang. Berdasarkan kepada ringkasan kerajaan agraria itu tadi, pelajar-pelajar dapat melihat ataupun dapat menilai ciri-ciri yang telah wujud untuk kerajaan agraria. Walau bagaimanapun, cikgu akan huraikan lebih mendalam bagi setiap ciri tersebut untuk kerajaan agraria. Kita mulakan dengan hasil tanaman utama. Lembah sungai. Kebanyakan tanaman yang diusahakan di sekitar lembah sungai ialah padi, kerana kawasan tersebut mendapat bekalan air yang mencukupi untuk penanaman padi sawah. Kawasan tanah tinggi atau bukit, kawasan yang kurang mendapat air kerana merupakan kawasan lindungan hujan. Penanaman padi huma dijalankan dengan membuat teres ataupun dipanggil penanaman berteres. Berdasarkan kepada huraian itu tadi, tanaman utama yang wujud di kawasan kerajaan agraria adalah padi huma dan padi sawah. Padi sawah ditanam di kawasan lembah sungai, manakala padi huma di kawasan bukit. Mari kita lihat huraian seterusnya untuk kerajaan agraria dari aspek pertanian. Berdasarkan kepada gambar yang ditayangkan di kaca TV anda pelajar-pelajar adalah gambaran keadaan perkampungan penduduk berasaskan pertanian. Hasil tanaman sampingan. Juga ditanam tanaman seperti pisang, jagung, keledek, sayur-sayuran dan buah-buahan. Pelbagai jenis rempah seperti cengkeh dan lada hitam juga dihasilkan. Berdasarkan huraian cikgu beritahu tadi, pelajar-pelajar sudah kenal pasti hasil tanaman utama dan hasil tanaman sampingan yang wujud di kerajaan agraria. Sekarang pelajar-pelajar, mari kita lihat ciri seterusnya, iaitu kegiatan atau aktiviti. Kerajaan yang menjalankan kegiatan ekonomi yang berasaskan pertanian terletak atau terdapat di kawasan tanah subur, kawasan pedalaman dan lembah sungai.
Kerajaan Angkor dan Kerajaan Funan adalah dua contoh kerajaan agraria. Pelajar-pelajar sekalian, berdasarkan kepada huraian itu tadi, pelajar-pelajar sudah ketahui di mana lokasi pertempatan kerajaan agraria, iaitu di lembah sungai dan juga berhampiran dengan kawasan pedalaman. Mari kita lihat huraian seterusnya. Sistem pengairan dan terusan telah dibina dan dikawal oleh raja dan pemerintah. Penduduk yang tinggal di kawasan pedalaman menjalankan kegiatan mengumpul hasil hutan seperti damar, kayu cendana, kapur barus, kayu gaharu, tanduk, gading dan buah-buahan. Sementara sebahagian penduduk kawasan pedalaman mengambil sarang burung untuk diperdagangkan. Masyarakat yang tinggal di kawasan paya ataupun sawah menangkap ikan dan mendapatkan kulit kura-kura. Aktiviti penternakan binatang seperti ayam, kambing, kerbau dan lembu juga dijalankan. Berdasarkan kepada huraian yang cikgu beritahu tadi, kita dapat lihat aktiviti-aktiviti masyarakat agraria bergantung kepada kedudukan ataupun pertempatan mereka. Mereka yang tinggal di kawasan lembah sungai menjalankan kegiatan pertanian. Mereka yang tinggal di dalam kawasan hutan memungut hasil hutan. So, begitulah ciri-ciri yang wujud berdasarkan kepada lokasi pertempatan mereka. Kalau pelajar-pelajar masih ingat, pada awal-awal sekali cikgu sudah terangkan bagaimana lokasi memainkan peranan penting di kerajaan agraria. Mari kita lihat huraian seterusnya. Sekiranya wujud lebihan hasil pertanian, maka akan dipasarkan dan dibekalkan untuk memenuhi keperluan penduduk setempat. Pembinaan sistem pengairan yang baik salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan pertanian. Setakat ini cikgu telah huraikan ciri-ciri bagi kerajaan agraria. Dan masih ingat dua jenis kerajaan yang telah wujud di kerajaan agraria? Anda masih ingat? Ya pelajar-pelajar, Kerajaan Angkor dan Funan. Sekarang, cikgu akan huraikan bagaimana pula ciri-ciri kerajaan-kerajaan tersebut. Kita mulakan dengan Kerajaan Angkor. Diasaskan pada kurun ke-7 Masihi. Pusat pentadbiran Kerajaan Angkor adalah di Hilir Mekong. Tasik Tun Lisap merupakan sebuah kawasan pertanian utama dengan keluasan sawah seluas 12 ekar. Air Tasik Tun Lisap bersumberkan dari Sungai Mekong, pembekal sumber protein. Pelajar-pelajar sekalian, adakah anda masih ingat ciri-ciri yang wujud di kerajaan agraria? Dan cikgu telah huraikan betapa pentingnya sumber pengairan untuk kerajaan agraria. Di Kerajaan Angkor, kalau kita lihat, Tasik Tun Lisap memainkan peranan yang penting. Berdasarkan kepada huraian telah cikgu berikan, kita dapat lihat bagaimana Tasik Tun Lisap ni mempengaruhi aktiviti kegiatan masyarakat di Kerajaan Angkor disebabkan kegiatan pertanian. Mari kita lihat huraian seterusnya. Bare dibina untuk mengairi sawah. Ia adalah sebuah kolam air atau tasik besar yang dapat menampung 30 juta meter padu air. Dibina berdekatan dengan Candi Angkor Wat. Kolam ini sangat berguna kepada Kerajaan Angkor kerana ia mampu menampung jumlah air yang banyak pada musim hujan dan pada musim kemarau, takungan air yang disimpan akan digunakan untuk mengairi kawasan pertanian. Kerana kegiatan pertanian merupakan punca utama kepada perkembangan ekonomi Kerajaan Angkor. Wujud kepercayaan bahawa bare ini dibina untuk tujuan rohaniah. Berdasarkan kepada gambar yang ditayangkan di kaca TV anda pelajar-pelajar adalah bentuk rupa bare di bahagian timur dan juga gambar lokasi bare. Baiklah pelajar-pelajar, mari kita lihat kerajaan seterusnya di kerajaan agraria iaitu Kerajaan Funan. Diasaskan pada abad pertama Masihi, Raja Kerajaan Funan pertama bernama Kaundinya. Beliau menggunakan gelaran kurung benam yang bermaksud Raja-Raja Gunung. Pusat pemerintahan di Yadapura. Fashiman merupakan raja paling masyhur. Pada mulanya, ia adalah sebuah kerajaan agraria. Kemudian berkembang menjadi kerajaan maritim disebabkan pelabuhan utama Ok Io. Pertanian padi sawah maju kerana adanya empangan, saliran dan takungan air untuk mengairi kawasan pertanian.
Perkembangan pelabuhan menyebabkan kerajaan ini terlibat dalam perdagangan. Sungai Mekong berfungsi sebagai jalan perhubungan dan perdagangan dan juga bekalan air untuk tujuan pertanian. Pelajar-pelajar sekalian, berdasarkan kepada peta yang ditayangkan, itu adalah lokasi pelabuhan ataupun lokasi Oak-Eo. Dan juga suasana di pelabuhan lokasi Oak-Eo. Cikgu telah huraikan dua jenis kerajaan yang wujud di kerajaan agraria, iaitu kerajaan Angkor dan juga kerajaan Funan. Dengan kata lain, kedua-dua kerajaan mempunyai ciri yang sama ataupun menunjukkan persamaan dari segi berasaskan pertanian, di mana kedua-dua kerajaan tersebut lebih mengutamakan aktiviti pertanian sebagai aktiviti utama masyarakat awal di Asia Tenggara. Lancang merupakan sejenis perahu besar di Kepulauan Melayu. Lancang ini dianggarkan panjangnya 12 hingga 25 meter. Lancang kuning mengambil nama warna kuning dan sering digunakan oleh raja atau pemerintah untuk melawat kawasan jajahan takluk ini. Sebuah rumah adat dibina di dalam lancang ini untuk baginda bersemaian semasa berlayar. Ia juga dilengkapi dengan meriam dan lela sebagai senjata untuk pertahanan. Baiklah pelajar-pelajar, berdasarkan kepada slot tahukah anda itu tadi, maka berakhirlah slot kita untuk kerajaan agraria. Sebelum kita mengakhiri slot pada hari ini, sediakan kertas dan juga pen untuk menjawab soalan aneka pilihan dan soalan struktur untuk topik yang kita belajar pada hari ini. Baiklah pelajar-pelajar, kalau anda sudah bersedia, mari kita lihat soalan untuk aneka pilihan untuk topik ini. Soalan pertama, antara berikut yang manakah menunjukkan ciri kerajaan agraria? A. Kerajaan yang menjalankan kegiatan perikanan di laut dalam. B. Wujud di sekitar kawasan tanah subur, kawasan pedalaman dan lembah sungai. C. Kerajaan Kedah Tua adalah contoh kerajaan agraria. Dan D. Aktiviti lain yang diusahakan adalah aktiviti melombong emas dan biji timah. Baiklah pelajar-pelajar, adakah anda berjaya menjawab soalan tersebut? Mari kita lihat jawapannya. B. Wujud di sekitar kawasan tanah subur, kawasan pedalaman dan lembah sungai. Soalan kedua dalam bahagian aneka pilihan berbunyi sebegini. Antara berikut, yang manakah tujuan Candi Angkor Wat dibina? 1. Melambangkan kerajaan Hindu-Buddha. 2. Untuk menyembah Dewa Shiva. 3. Ukiran unik dapat memperlihatkan epik Ramayana dan Mahabharata. Dan 4. Untuk menunjukkan keagungan sesuatu kuasa kerajaan tersebut. Pilihan jawapannya A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3 dan D. 1 dan 4. Ya pelajar-pelajar, adakah anda berjaya menjawab soalan kedua itu tadi? Mari kita lihat jawapannya. Jawapan untuk soalan kedua ialah B. 1 dan 3. Soalan esei. Huraikan kewujudan awal kerajaan Funan. Huraikan kewujudan awal kerajaan Funan. Ya pelajar-pelajar, adakah anda berjaya menjawab soalan yang mudah itu tadi? Mari kita lihat jawapan yang cikgu sediakan sama ada jawapan yang anda buat itu betul ataupun salah. Kerangka jawapan untuk soalan struktur berbunyi sebegini pelajar-pelajar. Diasaskan pada abad pertama Masihi, Raja Kerajaan Funan pertama bernama Kaundinya. Beliau menggunakan gelaran kurung benam yang bermaksud Raja-Raja Gunung. Pusat pemerintahan di Yadapura. Fashiman merupakan raja paling masyhur. Pada mulanya ia adalah sebuah kerajaan agraria, kemudian berkembang menjadi kerajaan maritim disebabkan pelabuhan utama Oak-Eo. Baiklah pelajar-pelajar,
Berdasarkan kepada rangka jawapan itu tadi, cikgu sangat berharap anda semua mendapat jawapan yang betul untuk soalan objektif dan juga soalan struktur. Maka berakhirlah slot kita pada hari ini dan berjumpa lagi untuk slot-slot yang akan datang. Sehingga itu, salam ceria dan salam bahagia daripada Cikgu Siva untuk anda semua. Terima kasih. Jumpa lagi.